Kerap. Kerap. Dalam online boleh dengar ke suara saya? Boleh, eh? Alhamdulillah. Recording lah. Takut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya pada malam ini kita duduk sebentar lebih kurang 30 minit 40 minit untuk kita merenungi sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kejelasan, dan hadis ini akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan uh, pencarian seseorang terhadap kebahagiaan. So, irony ialah bila kita study berkenaan dengan happiness, kebahagiaan, orang tercari-cari kebahagiaan, dan kadang-kadang orang yang makin mencari, dia makin dijarakkan ataupun terjauh daripada kebahagiaan. Dia jadi orang yang macam, kenapa aku tak bahagia, kenapa aku tak happy, kenapa aku tak okay dan sebagainya. So, dia ada satu uh, epistemologi ataupun cara kita acquire knowledge. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Al-Quran memperbetulkan kita cara pandang kita terhadap sesuatu benda. So, Al-Quran membetulkan kita dalam melihat bagaimana sepatutnya kita pandang happiness. Happiness dalam Al-Quran dilihat sebagai sebuah byproduct. Dia bukan purpose. Dia bukan tujuan yang paling utuh. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT bercakap tentang kegembiraan ataupun kebahagiaan ada dalam pelbagai perspektif. Yang pertama ialah perspektif orang-orang yang bahagia ataupun gembira dengan enjoyment yang sifatnya salah. Tapi yang kedua ni iaitu kebahagiaan yang kita cari-cari ni, fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, dalam surah Yunus. Ayat ni cuma sekali saja Allah sebut pasal bahagia. Dan kita macam terfikir mana lagi ayat pasal bahagia. Basically ulama meletakkan ayat ni sahaja yang secara direct Allah bagi tahu berkenaan dengan kebahagiaan. Ayat yang lain dia ada enjoyment ataupun dalam bahasa Quran ni kita guna mata'ul hayatud dunya, iaitu kita rasa enjoy, kita rasa happy. Dalam satu ayat Allah SWT kata tidak salah untuk kita masuk dalam buyutan, dalam satu bangunan, ghaira buyutan, satu bangunan yang uh, buyutan ghaira maskunah, iaitu tidak diduduki, ataupun dalam bahasa moden ni ialah kita panggil sebagai commercial building. So, tempat mall ataupun tempat kita lepak kat kafe, Allah SWT bagi tahu tak salah untuk cari mata ataupun enjoyment dekat dalam ruang macam tu. Maksudnya kalau let's say nak beli kasut baru ke, nak beli baju baru ke, dia lah satu benda yang diberi ruang benda tu. So semakin Islam ni kita tidak menjadi seorang yang semakin menghadkan ataupun mengetepikan ruang-ruang enjoyment yang kita boleh dapat. So ada banyak ayat-ayat berkenaan dengan Allah SWT kata dalam surah Al-Baqarah. Contohnya Allah bagi tahu dalam kita pergi haji pun, waktu pergi haji, kalau let's say laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tak salah untuk dapatkan peluang bisnes ketika buat haji. So kita expect macam bila pergi ke haji, orang selalu kata macam kau ni nak buat bisnes ke kau nak buat umrah, kau nak buat bisnes ke kau nak pergi haji. Tapi Al-Quran dia membawa kita kepada sebuah perbincangan yang macam kita tidak ada terpanggil sebagai artificial anxiety, disalah-salahkan ataupun buatkan kita rasa sentiasa rasa bersalah dalam agama. So agama selalu membuka ruang kepada kita untuk ada kejelasan dalam fikiran. Dan daripada kejelasan itu membawa kepada byproduct itu iaitu happiness. So kadang-kadang kita salah kejar. Kita kejar happiness, kegembiraan. Tapi dia jadi satu toxic happiness, iaitu kegembiraan yang toxic. Iaitu kita nak satu jenis mood sahaja dan kita akan feel bad dengan mood-mood yang lain. Bila kita sedih, kita rasa macam tak sepatutnya aku sedih sekarang, aku nak happy. Ataupun waktu kita tengah rasa takut, rasa anxious, kita rasa macam kenapa aku rasa macam ni, aku nak keluar daripada benda ni sekarang. Nabi SAW kata intizarul farj al-ibadah, menunggu satu waktu kelapangan diri, dan penungguan tu ataupun penantian itu bersifat dalam keadaan mungkin kita takut ke, mungkin kita resah ke, mungkin kita sedih ke, maka itu ialah sebuah ibadah.
Jadi maksudnya dalam keadaan kita berdamai dengan perasaan yang bergelora itu ialah sebuah ibadah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So bila kita tengok dalam pelbagai jenis perspektif perasaan, mood kita, cara fikir kita, gelora kita, kita selalu nak bayangkan kalau kita kata kegembiraan dari sudut kau apa. Kita kata aku berada dekat Trabzon sebagai contoh, ataupun Rize, ataupun Switzerland. Kat mana-mana tempat yang kita rasa macam bila kita datang dia macam wah. Tapi kalau kita pergi ke tempat situ, kemudian duit kita habis, tak, kita akan bergelora juga. So maksudnya kita rasa macam kita boleh enjoy hidup kat situ. Tapi kalau kita tak ada preparation yang elok, dan kalau kita dalam kepala otak kita fikir balik nanti memang duit tak ada. Banyak dalam kalangan kita kadang-kadang bila kita buat konten ni, travel, kau main lagi travel sana sini, Kazakhstan bla bla kan. So pergi ke travel macam-macam tempat, kita post dan kita rasa macam menunjukkan orang kita macam best je dapat travel macam dia. Orang tak tahu yang orang yang travel dia faham betapa geloranya bila balik tu. Mana aku nak cari duit lagi ni? Nak kumpul duit balik. So, selalu kita akan nampak satu jenis vibe, happiness, kegembiraan tu, satu bentuk saja. Dan zaman social media lagi membentuk kita untuk memahami dan mengecilkan ruang tentang kegembiraan. Tapi dia bukan satu benda yang salah 100%. Sebab Nabi sendiri bagi tahu dalam sebuah hadis, Nabi kata, sekejap. Nabi kata, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa afan fi jasadih indahu qutu yawmih faka'annama hizat lahu dunya. Qala Nabi SAW, Nabi kata, barang siapa yang pada pagi itu dirasa aman, dirasa enjoy, dirasa tenang, kemudian sihat tubuh badannya, kemudian dia ada makanan untuk hari itu, maka Nabi kata seluruh dunia telah dihimpunkan untuk dia. So Nabi SAW mengakui bahawasanya ada sahaja unsur-unsur ketenangan ini yang kita kata sebagai dia ialah satu happiness yang kita nak. Tapi Nabi kata satu sisi yang lain juga, Nabi kata itulah dunia yang telah dihimpunkan untuk dia pada pagi hari. Iaitu satu kesederhanaan yang Nabi bagi supaya kita tidak melihat kegembiraan dan juga kebahagiaan dalam bentuk yang susah nak capai. Dan akhirnya kita jadi orang yang hidup sepanjang hidup kita jadi orang yang miserable. So, toxic happiness ialah satu benda yang kadang-kadang kita lihat, tapi Al-Quran bawa kita dalam pelbagai bentuk. Sebab tu dalam surah Yunus, nanti saya sentuh sikit berkenaan dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, iaitu maka berbahagialah dengannya. Yang ini ayat sebelum tu cerita pasal orang yang diberikan fadilat Al-Quran kepadanya, iaitu kefahaman terhadap Al-Quran dan kefahaman terhadap realiti hidup. Maka dengan kefahaman terhadap realiti hidup, maka berbahagialah dengan realiti itu. Dalam Quran, jadi kita nak faham ayat ini macam mana? Kita tarik balik kepada ayat-ayat yang bercerita tentang realiti hidup. Sebab ayat ini sebut فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Memahami realiti hidup, memahami kehidupan ini, memahami kejelasan, purpose, tujuan dan mencari makna hidup, maka itu lebih sesuatu yang sepatut dibahagiakan berbanding apa yang dikumpul-kumpulkan. Mimma yajma'un. So, Allah acknowledge, iaitu bila kita nak cari kebahagiaan, kita ada mood mengumpul sesuatu. Saving kena banyak ini. Perkahwinan perlu dicapai pada umur ini. Harta perlu banyak ini. Kereta perlu ada macam ni. Tempat kedai tu kena ada macam ni. Bisnes kena macam ni. So banyak benda yang kita cuba untuk dapatkan. Wa khairum mimma yajma'un. Kita mengumpul-ngumpul. Tapi Allah kata, kumpul-kumpulan itu ialah satu benda yang boleh dikumpulkan. Walaupun kadang-kadang kita terperangkap dalam al-hakumut takatsur. Dalam ayat Al-Hakumut Takatsur, Allah SWT sebut, kamu telah didistraction, kamu telah diganggu, dipenuhi dengan terlalu banyak sangat benda sampai kamu bergelut dengan benda yang bermasalah. Al-Hakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Sampai kan kamu nak masuk kubur pun, kamu masih dalam keadaan macam tu. Sebagai ulama kata, kadang-kadang bila nak kubur tu, orang-orang akan macam, nak kubur dekat mana, pakai kain yang macam mana, pakai kereta macam mana, kumpul ramai orang macam mana. Kadang-kadang kita kata, kalau boleh aku mati, ramai orang ni semayang kat. Masih nak yajma'un tu. Masih kita bergelut dan masih kita ada kemahuan untuk lebih sikit pada orang lain.
Kalau kita mati, tak ada orang semayang kan? Dua orang, tiga orang, terus macam, aduh, malu pula. Hidup dah bukan main elok. Time mati tak ada orang sambut. Rasa macam tu. So Allah SWT bagi tahu, kita kadang-kadang bergelut nak benda tu sampai masuk kubur. Pun kita nak juga benda tu. Dan ada sebab kenapa Allah kata hatta zurtumul maqabir dalam kataan zara, iaitu menziarah, iaitu even dekat kubur pun sebenarnya kita menumpang je kejap. Kita nak bergerak tempat lain. So even kita nak singgah kat satu tempat yang lama tu pun Allah SWT kita masih menjadi orang yang at-takathur, alhaakumut takathur, iaitu berkejar-kejar, berlumba-lumba, berkumpul-kumpul. Baik, hadis yang hari ini saya akan sebutkan ialah hadis yang pertama yang Imam Nawawi kumpulkan di dalam uh, Arba'in An-Nawawi, iaitu hadis-hadis berkenaan dengan qawaidul ahkam, iaitu hadis yang berkaitan dengan kaedah-kaedah hukum dalam Islam dan juga mabadi ataupun prinsipul ataupun asas-asas yang ada dalam Islam. Maksudnya dalam senarih korpus hadis kita ada lebih kurang ratusan ribu hadis. Mungkin boleh cecah jutaan hadis yang ada dikumpulkan yang semuanya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asasnya ialah hadis ialah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita panggil itu sebagai hadis. Ada banyak kumpulan-kumpulannya. Ada hadis bersifat mauquf, marfu', maqtu' dan sebagainya. Saya tak nak bahaskan situ. Tetapi asasnya ialah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW maka dipanggil sebagai hadis. Sebab tu ada sebahagian orang pernah bertanya kat saya. Saya cerita berkenaan dengan hadithul ifk, iaitu peristiwa Aisyah dituduh melakukan benda yang terkutuk, fitnah yang sangat besar dalam sejarah Islam dengan sahabat Nabi namanya Safwan ibn Mu'attal. Waktu perbahasan tu saya beritahu yang kata-kata ini ialah kata-kata yang disebutkan oleh Aisyah sendiri. Lidah Aisyah, bukan lidah Nabi SAW. Tetapi dimasukkan dalam Sahih Bukhari, dalam set hadis Sahih Bukhari menjadi hadis yang terpanjang dalam Sahih Bukhari. Seorang tanya, kenapa dia jadi hadis? Dia kan kata-kata Aisyah. Sebab dalam kata-kata Aisyah itu ada cerita Nabi SAW dalam tu. So sebab tu dipanggil sebagai hadis. So apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi SAW dalam sebuah teks yang disampaikan, maka dipanggil sebagai hadis. So dalam korpus hadis yang mungkin ratusan ribu, terlalu banyak sangat. Ada yang lemah, ada yang kuat dan sebagainya. Imam Nawawi melihat bahawasanya ada sebahagian hadis yang umat Islam kena tahu. Semacam kalau kita baca Quran, kita ada panggil surah-surah pilihan. So surah-surah pilihan macam kita tak sempat, mungkin sebahagian daripada kita tak sempat untuk mengamalkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ataupun surah-surah yang macam mungkin tak glamour sangat dalam kalangan orang Malaysia, Sa' dan sebagainya, ataupun At-Talaq, ataupun apa-apa surah yang mungkin At-Tahrim, yang orang tahu namanya ataupun mungkin kadang-kadang ada orang pun tak tahu namanya. Tapi yang penting ada sebahagian surah-surah yang mungkin tak familiar dalam kalangan kita. Tapi para ulama nak make sure at least lah kita ni yang duduk di Malaysia, di tanah Melayu, Nusantara, at least kita ada surah-surah yang kita boleh pegang. Surah-surah yang basic yang kita kena tahu. So disusunlah surah-surah pilihan. Antaranya surah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Kahf, Al-Mulk, Ad-Dukhan dan sebagainya. So surah-surah tu dikumpul supaya at least yang ni ialah prinsipul yang kita bila belajar tu kita boleh nampak uh, nampak view besar Al-Quran tu sendiri secara eagle eye. So macam tu juga hadis. So sebahagian daripada ulama-ulama hadis mereka mengumpulkan beberapa hadis dan Imam Nawawi sendiri kata dia mengumpulkan 40 hadis, 42 sebenarnya, 42 hadis tapi dipanggil sebagai arba'in, hadis 40. Dan ia ialah sebenarnya amalan-amalan ulama terdahulu suka kumpulkan 40 hadis sebab ada sebuah hadis hadis ini dhaif tetapi diriwayatkan dalam banyak turuk dalam banyak jalan bahawasanya barang siapa yang menghafal dan mengetahui 40 buah hadis daripada Nabi SAW maka dia akan dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang ilmuan, dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mendampingi ilmu lah pada hari akhirat. So disebabkan hadis itu sebahagian daripada para ulama cuba untuk walaupun dalam bidang ilmu yang pelbagai masih nak dapatkan manfaat lah daripada hadis tersebut walaupun hadis itu tak. Dan ada juga tetapi ada sebahagian ulama juga yang mengatakan aku beramal dengan menyampaikan 40 hadis bukan kerana hadis ni tetapi hadis yang Nabi bagi tahu hendaklah kamu sampaikan kepada orang lain, kepada orang yang tidak hadir di atas apa yang aku katakan ini, dan boleh jadi orang yang tidak hadir lebih mengerti apa yang aku maksudkan berbanding orang yang mendengar secara direct. Itu satu juga benda yang bila kita study dalam hadis, ada juga hadis-hadis yang bukan kerana orang dulu tidak mahir,
tapi mungkin eksplorasi berkenaan dengan sains masih rendah. Jadi bila Nabi sebut, orang tak boleh nak make sense lagi. Tapi bila bergerak zaman, orang makin boleh faham. Itu yang dimaksudnya hadis. Boleh jadi orang yang tidak hadir lebih mengerti tentang hadis itu berbanding orang yang mendengarnya buat kali pertama. So, hadis ini kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-puan, kalau saya tak ada teks ni kat sini, tapi search saja hadis 40 Nawawi, akan nampak hadis yang pertama, keluar hadis niat. Ataupun search saja hadis niat, memang akan keluar. Hadis yang agak famous. An Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bercerita berkenaan dengan hadis tentang niat ataupun clarity dalam kita melihat dan juga memahami sesuatu. So Nabi kata, terjemahannya ialah sesungguhnya innama al-a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan, sesungguhnya behavior, sesungguhnya tindakan kita itu bergantung kepada niat ataupun ia dibangunkan daripada clarity kita. So tindakan kita dibangunkan oleh apa kejelasan kita. Contoh, ada orang dia buat bisnes, orang tanya, kau nak jual kepada siapa? Alah, jual kat semua orang lah. Semua orang nak dapat dulu. Okay, so dia dah jadi orang yang tak ada clarity, dia nak capai apa. So, jadi behavior dia, tindakan dia dalam dia buat bisnes, dia akan jadi mencapai. Dia tak tahu nak touch angle mana, dia tak tahu audience yang mana. Sebab dia jadi orang yang tak ada clarity dekat awal. Sama juga contoh solat. Kau nak solat apa? Alah, solat lah, apa-apa lah solat. Allahu Akbar, yang penting aku solat lah. Tapi kita kena clarity, ada kejelasan nak solat apa? Nak solat asar ke? Solat sunat ke? Nah, even kalau let's say macam solat sunat apa, itu tolak tepi. Sebab ada sahaja solat sunat umum. Maksudnya aku just nak solat sunat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, berdasarkan ayat tu, iaitu mintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar, iaitu bila kita minta tolong pada Allah, bawa sekali sabar tu. Bawa sekali ke kekuatan kita untuk bertahan dan bagi tahu dia macam satu luahan kita pada Allah Taala, aku boleh trust dengan proses yang kau bagi. Aku minta tolong dan aku percaya dengan proses yang kau bagi. So itu panggil sebagai wasta'inu bis sabr. Iaitu aku minta tolong dengan keadaan aku dah bersedia untuk sabar. Bis sabri was salah, dengan salat. So maksudnya dalam kita minta tolong, bila kita start berapa, boleh saja waktu bukan bukan waktu, contohnya macam sekarang bukan waktu semayang fardu ke apa, bangun angkat takbir, aku solat sunat kerana Allah Taala. So dekat situ wasta'inu bis-sabri was-salah. Boleh saja solat sunat secara umum. So innama al-a'malu binniyat, iaitu amalan itu ialah tergantung kepada niat. Macam mana kita bawa amalan tu, dia akan bergantung kepada kita nak capai apa. Kalau let's say kita post dekat IG kita untuk dapatkan orang love, so itu yang kita akan dapatkan. Contoh, kalau kita pergi jogging, bila kita pergi jogging, sebelum kita start jogging, kita ambil gambar. Tak, hari ni brisk walk. Ataupun hari ni nak produktif sikit. Push. Kemungkinan besar, kalau kita target hari tu 5 kilo untuk kita lari, kita tak dapat 5 kilo. Kalau kita target untuk, bila kita post story tu, kita dah ada niat, nanti orang nampak aku produktif. Sebab dopamine kita dah dapat. So, bila orang dah love, dah ramai tengok ni, lari 2 kilo pun okey lah. Aku dikira produktif juga, menurut pada pandangan orang. Berbeza dengan bila kita lari dulu, dapat 5 kilo dulu baru post. At least kita akan post sebagai orang yang update. So nampak tak? Amalan kita bergantung pada niat. So kalau let's say clarity kita ialah macam bila kita buat dan kita keliru, sebenarnya kita nak lari 5 kilo ataupun kita nak update ke orang yang kita ini lah produktif. Kalau kita terkeliru dengan benda tu, kita rasa macam orang dah tahu aku produktif. So 2 kilo pun okey. 1 kilo pun okey. Mungkin lari macam brisk walk sekejap pun okey. So kita macam jadi orang yang macam tak peduli. Sebab kita dah terkeliru dengan clarity kita. Sebab tu Nabi kata innama al-a'malu binniyat. Amalan kita tu, tindakan kita tu, dia bergantung pada macam mana kita susun clarity kita. Macam mana kita ada kejelasan dalam hati kita. Dan Nabi kata, wa innama likulli imri'in ma nawa.
Dan setiap daripada setiap orang yang mendapat wakul limri'in ma nawa, iaitu setiap daripada ganjaran itu berdasarkan daripada apa yang diniatkan. Setiap daripada yang diusahakan itu akan berpaut kepada yang diniatkan. So dia macam dua kali ulangan. Itu Nabi bagi tahu, amalan tu dia akan bergantung pada niat. Dan tindakan itu dia akan grow macam mana yang kita niatkan. Contoh, kalau let's say kita bangunkan sesuatu tempat, ada orang dibangunkan kedai runcit hanya kerana dia cuma nak memenuhi anak isteri dia punya makan. Bila anaknya sudah berjaya, sudah capai stability, akhirnya ayah tu dia akan kata tutup kedai sebab dia dah cukup. Sebab dia buat untuk menafkahi anak dan isteri dia. Tapi bila anaknya sudah ada duit sendiri, isterinya pun lepas tu ada saving yang cukup, kemudian dia tak perlukan kedai runcit tu untuk make sure dia boleh support dia punya keluarga, so dia rasa macam dah cukup. So dia boleh grow sampai situ kerana itulah dia punya tujuan. So tak ada masalah. Maksudnya dia memang letakkan makna hidup dia pada benda tu. Sebab tu bila kita nampak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW berkenaan kebahagiaan ni, kita akan nampak dia sebagai sebuah byproduct yang datang daripada makna hidup kita. Makna hidup ni saya pernah tanya dekat ayah saya. Ayah saya waktu saya membesar dia selalu cakap yang penting makna daripada apa yang kita buat, bukan hanya pencapaian. Saya macam tak faham, terlalu abstrak untuk disebut kepada budak yang waktu tu darjah 4. Darjah 3, darjah 4, ayah saya dah cakap dah macam tu. Dia cakap cari makna hidup. Saya macam, apa tu? So, ayah saya bagi satu perumpamaan yang saya ingat lagi pada tu. Mungkin kalau kita kira, kalau darjah 4, umur apa darjah 4? 10 tahun. 15 tahun. So, lama dah lah. So, dah lama sangat lah. So, dalam tempoh belasan tahun itu, saya masih ingat benda tu bila ayah saya kata piala. Piala yang kita dapat bila kita running, kita pergi join olahraga. Kalau kita dapat nombor 1, kita dapat piala kan? Boleh tak kita dapat piala yang sama? Kita pergi sahaja kedai alat sukan, kita beli piala. Kita cop nama kita. Sama juga kan? So, piala yang sama dengan kita lari dan piala yang sama dengan kita beli. Cuma piala itu sama. Tapi apa yang buat kita rasa macam puas hati? Piala yang kita lari. Kalau piala yang kita beli, dia macam, kau beli kenapa? Cuma beli piala. Tak pernah lagi saya jumpa orang beli kedai, beli piala lah. So, dia tak ada makna benda tu. So, kat situ saya baru faham, iaitu satu benda yang kita panggil sebagai pencapaian, dia boleh jadi pencapaian tu ialah pencapaian yang sifatnya macam dia hilang makna tu. Dia tak tahu dia bawa apa. Sebab tu kalau kita perhatikan, ramai juga orang yang macam sudah mencapai kehidupan yang tinggi, kehidupan yang besar. Tapi pada akhirnya dia hilang. Dia tak tahu dia nak buat apa, dia nak capai apa. Sebab dia dah hilang makna hidup. Sebab tu itu ialah satu benda yang kita sendiri kena tentukan. Selagi mana ia merupakan kebaikan di sisi diri kita dan juga ia satu benda yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung pasal hadis ini. Masa Nabi sambung lagi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul." Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Sebab teks hadis ni asalnya dia ada asbabul wurud dia, iaitu bila seseorang ini dia nak berhijrah ke Madinah kerana ada seorang perempuan yang ingin dikahwini. So Nabi SAW bagi tahu benda ni sebab ni satu benda yang kita panggil sebagai jawab yang kalim seorang Nabi SAW. Bila Nabi berkata dan Nabi menjawab sesuatu, Nabi tidak jawab direct hanya untuk dia. Nabi tahu kata-kata ini akan diperlihatkan dan juga dibahaskan oleh umat-umat selepas itu. Sebab tu bila Nabi menjawab sesuatu, Nabi akan jawab dalam bentuk yang orang lain dapat manfaat juga. Contoh macam bila seorang berkata kepada Nabi SAW, boleh tak aku nak berzina? Kita cuba orang cakap dengan kita, weh, kalau aku nak pergi berzina boleh tak? Kita akan macam, baik kau puasa, baik kau fikir balik, kau buat apa dengan hidup ni sampai boleh fikir macam tu. Weh, tanya soalan macam tu. Lagi kalau orang tu tanya kat masjid. Tak kena mati. Jadi macam, tapi Nabi SAW tak cakap berpuasa lah. Ada dalam teks hadis yang bila dalam keadaan yang berkenaan dengan berzina, Allah nak bagi tahu berpuasa dan bertahan dan sebagainya. Nabi bagi tahu macam tu. Tapi dalam spesifik benda tu, Nabi cuba untuk turn the table, pergi kepada seorang lelaki yang bertanya ini. Nabi cakap, apa pandangan kamu kalau yang buat benda ni ialah mak kamu, yang buat benda ni ialah adik perempuan kamu, yang buat benda ni ialah kakak kamu.
So dia rasa macam, tak okey, tak okey. So dia terus fikir macam, apa yang membuatkan kamu rasa kamu okey untuk buat, tapi kamu rasa benda ni tak sepatutnya okey untuk adik-beradik kamu dan juga untuk kakak, untuk mak kamu. So Nabi cuba untuk turn the table supaya ada sebahagian orang yang kadang-kadang kita bagi tahu tindakan, dia tak boleh nak make sense benda tu. Dia kena turn the table, dia kena fikir macam seolah-olah orang lain yang ada makna dalam hidup dia ada masalah tu juga. So macam tu cara Nabi jawab. Kemudian Nabi kata, siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, siapa yang berhijrah dan hijrahnya sebabnya, niatnya ialah untuk Allah dan Rasulnya. Apa maksud niat dia kerana Allah dan Rasulnya? Ialah tindakannya itu untuk menyelamatkan dalam dirinya agama. So ada juga ayat Quran Allah SWT bagi tahu berkenaan dengan bila seseorang dimasukkan ke dalam syurga, dalam neraka, lalu ditanya kepadanya, kenapa kau hidup dalam keadaan macam ni? Maka dia cakap, kerana aku ditindas. Lalu Allah memberitahu, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kau tak keluar dan berhijrah? Ayat ini adalah satu kefahamannya. Para ulama menjelaskan kepada kita, kalau orang tu dalam abusive relationship, kalau dia stay dan disebabkan dia stay, dia menjadi orang yang akhirnya merosakkan dirinya sendiri, maka dia adalah satu kesalahan untuk dia bertahan dekat situ. Dia kena keluar. Sebab bila dia buat benda yang buruk tu, dalam Al-Quran Allah bagi tahu bila orang ni dimasukkan dalam neraka, maka bila dia cakap dia ditindas, maka Allah bagi tahu dan juga malaikat bagi tahu, bukankah bumi Allah ni luas untuk kau keluar. So dia satu benda yang menyelamatkan diri kita. Sebab tu ada saja orang-orang yang mungkin berhijrah, migrate, dia menjadikan ayat tu sebagai satu motivasi lah untuk menyelamatkan dirinya buat kerana Allah dan Rasul. Kemudian Nabi SAW beritahu, fahijratuhu ilallahi wa rasul. Maksudnya bila dia buat hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka nilaian hijrahnya itu, nilaian pergerakannya itu, nilaian dia punya tindakan itu ialah kerana Allah dan Rasul. Maka dia akan dapat optimum lah. Sebab dia buat kerana Allah dan Rasul. Tapi kemudian dia kata, Nabi kata, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan siapa yang hijrahnya diperolehi kerana dia ingin mendapatkan dunia ataupun kerana wanita yang ingin dikahwini, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkannya. Maksudnya Nabi tak kata benda tu salah, tapi itu yang kamu akan dapat. Maksud kalau let's say seorang sahabat ni dia bergerak ke Madinah, dia berhijrah untuk keluar daripada satu pergelutan ataupun satu cengkaman Quraisy yang menahan orang-orang daripada beribadah. Dia keluar bukan kerana nak menyelamatkan diri kerana Allah. Dia keluar sebab aku nak kahwin, maka dia akan dapat kahwin. Tapi belum tentu dia dapat selamatkan Tuhan dalam diri dia. Kalau dia keluar untuk tujuan bisnes, boleh. Tapi dia akan dapat bisnes. Tapi dia tak semestinya dapat Allah dan Rasul. Tapi Allah bagi tahu bila dia keluar kerana Allah dan Rasul, which is bila kita buat kerana Allah dan Rasul, kita akan gendong sekali semua benda yang kita rasa macam benda tu boleh selamatkan diri kita, selamatkan agama kita. Apakah maksud yang menyelamatkan agama kita? Contoh, Nabi SAW pernah mengatakan bahawasanya kekufuran boleh mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Kefakiran, maksudnya kemiskinan, boleh mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Sebab ada sebahagian orang yang bila dihidup dalam keadaan yang sangat-sangat susah, dia mula menjadi orang yang rasa macam, doa aku mungkin tak berfungsi, aku mula nak cari Tuhan lain, bla bla bla. So, Nabi bagi tahu benda tu supaya ada sebahagian orang yang dia perlu untuk dapat kekayaan supaya dia boleh selamatkan diri dia. Dia cuba untuk dapat stability supaya dia boleh selamatkan diri dia dan selamatkan ketenangan yang ada dalam diri dia. So dia macam kita panggil sebagai dia berhijrah, dia buat sesuatu kerana Allah Ta'ala, tapi digendong sekali benda-benda yang menyelamatkan dalam dirinya itu Allah dan Rasul. Contohnya macam ada sebuah hadis Nabi SAW. Seorang perempuan yang jumpa Nabi, isteri pada Qais bin Thabit bin Qais. Jumpa Nabi SAW, wahai Nabi, aku tak komplain pasal suami aku punya agama dan tindakan. Aku tak kena abuse. Aku okey. Tapi aku membenci kekufuran selepas Islam. Dia kata tu je. Ayat ni sangat-sangat macam, apa maksud dia? Aku membenci al-kufru ba'da al-Islam. Kekafiran selepas daripada Islam. Perempuan ni,
Seorang yang kita panggil sebagai permintaan, bila kita meminta untuk cerai seorang perempuan tak cerai, dalam hukum Islam kita panggil sebagai khulu'. Khulu'. Iaitu bila dia rasa dia tak okey, kemudian dibawa pada mahkamah. So Nabi tanya, boleh tak pulangkan balik hadiqah yang diberikan oleh lelaki ini? Maka dia kata boleh. Lepas tu perceraian tu dijalankan. So Nabi SAW membawa kita kepada satu perspektif, iaitu yang pertama ialah perempuan ini tidak membuka aib lelaki di dekat Nabi. Dia cuma bagi tahu yang bukan dia tak ngam, bukan lelaki ini tidak elok, tapi ada something yang berlaku yang dia tak nak cerita. Dia tak nak cerita, tapi dia kata, aku takut aku dah tak boleh jadikan, aku tak boleh nak selesaikan hak aku sebagai seorang isteri kepada suami. Dan tidak menyelesaikan hak seorang isteri kepada suami ialah sesuatu yang melanggar daripada Islam. Maka dia kata, aku membenci kekufuran selepas aku dapat Islam. So Nabi kata, untuk menyelamatkan agama dia, dan perceraian merupakan jalan dia untuk menyelamatkan agamanya, Nabi benarkan. So dia bukan satu benda yang macam, sebab kalau kita tengok hukum-hukum perceraian, saya akan bahas benda ni waktu kelas hari Sabtu ni. Kita akan nampak Islam jauh ke depan dalam bercakap tentang hak lelaki dan perempuan berkenaan dengan perceraian. Kalau kita tengok British law pada zaman dulu, khususnya pada 18 something, sebab saya cuba untuk tengok satu persatu bagaimana hukum-hukum perceraian dijalankan. Antaranya lah, bila kalau kita tengok dalam hukum Islam dan surah Al-Baqarah membahas, waktu kita berkahwin pun dibahaskan, lelaki kalau tinggalkan perempuan, isterinya, 4 bulan, berturut-turut, tanpa sabar, tanpa apa-apa sebab, maka perceraian, maka dia jadi fasakh, maksudnya dia jadi tercerai. Satu talak. Di British, ketika itu England, dan sebab England adalah satu negara yang dia banyak jajah tempat orang. Jadi saya cuba untuk cari negara-negara yang dipandang sebagai negara yang power lah. Negara yang macam dilihat sebagai civilized. So bila kita tengok, sekitar 18 something, seorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, dia perlu menunggu, waiting period dia lah 2 tahun hingga 5 tahun, depend on case. Gantung pada case, baru perceraian itu dijalankan. Dalam tempoh 2 tahun hingga 5 tahun, kalau lelaki tu hilang, dia masih seorang isteri dan dia tak boleh buat apa-apa lagi. Jadi kalau let's say dia rasa macam dia nak move on, berapa tahun dia perlukan? 2 tahun hingga 5 tahun, baru dia boleh move on. Islam kata, kalau 4 bulan, benda tak selesai, lelaki hilang, tak tahu apa-apa, dah. Sebab tu, sebab waktu kita berkahwin tu benda tu ada. Dia menjaga hak kepada seseorang lelaki dan juga seorang perempuan. Saya cerita apa tadi? Fahijratuhu ila Allahi wa Rasulih. So, bila kita bercerita tentang hadis ni, dia akan tarik kita kepada sebuah kejelasan yang kita ada dalam agama ini sampai Allah SWT sebut فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Maka berbahagialah dengan realiti yang kita mengerti dalam Al-Quran. Sebab bila kita tengok dalam Quran, Allah SWT bawa kepada kita satu kefahaman. Contohnya Allah bagi tahu manusia ni memang diciptakan dalam keadaan dha'ifah, lemah ataupun mudah di overpower, cepat penat. Jadi kita boleh senang marah. So itu salah satu ayat. Ayat lain Allah kata dalam surah Al-Ma'arij, Allah kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dia overreact. Tindakan dia tu over berbanding apa yang sepatutnya. Saya selalu bagi contoh ni, seorang budak kalau dia ada mainan yang dia suka, selepas tahun dia tak main, dia tinggal dekat situ. Cuba panggil jiran datang rumah, buat akikah ke apa kan. Jiran datang rumah bawa anak kecil sekali. Anak kecil tu kalau tengok mainan tu, dia akan cuba untuk main. Sekali anak kita yang tadi tu, yang dah setahun dah tak sentuh mainan tu, tiba-tiba dia akan cakap, tu mainan favourite saya, jangan sentuh, okay? Tiba-tiba jadi mainan favourite dia. Itu bagi saya overreact. Halua. Memang manusia itu sifat dia ialah wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Bila disentuh dengan keburukan, dia jadi orang yang macam hilang arah, terlalu gelisah. Bila dia disentuh dengan kebaikan, dia jadi manua, dia jadi orang yang macam menghalang orang lain untuk dapat kebaikan yang sama. So seorang budak, daripada budak dia ada benda tu, dan kadang-kadang benda tu masih raw walaupun kita dah dewasa, sebab kita tak uruskan benda tu lagi, kita tak baiki lagi benda tu. Sebab tu kadang-kadang makin kita mendewasa, kita masih lagi overreact sebab kita keadaan ni masih raw macam budak lagi. Ada ayat lain juga Allah SWT beritahu yang keadaan kita kadang-kadang
wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, iaitu keadaan macam bila dalam konteks ayat ini, ibu kepada Musa bila dia buat banyak sangat benda, iaitu dia susukan anaknya, kemudian dia tinggalkan anaknya dekat sungai. So kita panggil sebagai dia punya emosi tu dah terlalu overload. Banyak sangat emosi yang masuk, akhirnya Allah gambarkan farigha, dia rasa kosong. So bila terlalu banyak sangat benda, maka dia rasa kosong. So ayat-ayat dalam Quran ni nak gambar kepada kita, human nature, kita memang kena rasa semua benda ni. Kalau kita tidak berpengalaman dengan banyak jenis emosi dan banyak jenis mood, kita jadi orang yang bermasalah. Seorang budak yang tak pernah kena reject, contoh, dia ada tendensi untuk jadi sangat-sangat agresif buat kali pertama kalau dia kena reject. Sebab dia tak pernah dapat no dalam hidup dia. Sampai ada kes boleh membunuh orang kerana reject untuk jadi girlfriend. Sampai boleh jadi orang yang sangat agresif. Sebab apa? Sebab dia tak pernah ada pengalaman untuk tak ada kontrol dalam hidupnya. So dia selalu macam dapat, minta, dapat, minta, dapat, minta, dapat. So dia rasa macam hidup dia ada kontrol. Kalau kena reject, at least aku kena agresif untuk make sure aku masih boleh kontrol benda tu. So disebabkan itu, dia jadi orang yang sangat agresif. So Al-Quran membawa kepada kita, bila kita faham benda ni dan kita ada clarity, kejelasan, dekat sinilah byproductnya datang, happiness. Kita rasa bahagia. So bahagia dalam Al-Quran, dia bukan satu bentuk yang kita gambarkan semata-mata kerana kita capai satu tempat. Contoh kita ada tempat sendiri, ada rumah sendiri, kita akhirnya habis bayar. Dia bukan satu benda yang ditolak sebagai satu kebahagiaan. Nabi pun akui benda tu. Iaitu Nabi akui bahawa secara psikologinya, secara keinginan kita, benda tu ada. Dan juga Nabi bagi tahu, berbahagialah bagi orang yang dalam hidupnya ada rumah yang baik, ada pasangan yang baik, ada kenderaan yang baik. Tiga ni. Iaitu hidupnya, bila ada kenderaan yang baik, ada rumah yang baik, dan juga ada pasangan yang baik, maka dia dalam sa'id, dia dalam kebahagiaan. Dah cukup dalam benda ni. So, Nabi membawa kita kepada satu kejelasan bahawasanya kebahagiaan tu memang boleh datang dalam bentuk-bentuk yang macam tu, personal, keinginan kita. Tapi dia dalam bentuk yang sederhana, sebab yang paling utama ialah kejelasan kita berkenaan dengan hidup secara purposefully, hidup secara bertujuan. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, yang banyak ayat cerita pasal tujuan ataupun pembawakan kita dalam hidup ni ialah Al-Haq, iaitu sesuatu yang benar dan bertujuan. Even dalam Al-Quran Allah bagi tahu, bila Allah bercerita tentang cerita-cerita dalam Al-Quran, qasasul haq, cerita-cerita yang benar, dan ceritanya ada tujuan untuk bawa kita pandang apa, melihat apa, bagaimana dan sebagainya. So bila kita tengok hadis ni, inilah hadis yang pertama. Dan hadis ni juga menjadi satu tunjang kepada amalan dan juga dilihat sebagai hadis utama dalam banyak bentuk. Sebab tu kalau kita tengok para ulama mazhab misalnya, uh, berbeza pendapat lah berkenaan dengan adakah sepatutnya bila kita angkat takbir, kita kena niat sahaja aku solat fardu maghrib ataupun fardu isya 4 rakaat sebagai imam ataupun menjadi makmum kerana Allah Ta'ala, ataupun cukup dengan kita mengatakan Allahu Akbar. Sebab dia dah ada niat secara ijmal. Maksudnya aku datang sini mestilah waktu isyak. Sembahyang isyak lah kan. Kalau sembahyang isyak mesti 4 rakaat. Kenapa nak kena niat? So ulama ada beza pendapat. Imam Syafi'i membawakan kita kepada penjelasan yang kita kena ada clarity. Jelas sembahyang apa? Berapa rakaat? Clear. Imam Hanafi kata bila kita masuk, kalau pergi ke Turki, kadang-kadang kita akan macam masuk dekat mazhab Syafi'i dekat Malaysia, kita akan macam Allah, sebab orang cuba untuk dapat yang clarity tu. Kalau pergi ke mazhab Hanafi punya tempat ataupun negara-negara Tantan pun semua Hanafi, dia masuk masjid Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia dah tahu lah kalau dia pergi masjid waktu ni mesti asar kan. So kenapa? So ulama beza pendapat lah berkenaan dengan. So dekat sini berbeza pendapat pada hadis ni. Macam mana ulama memahami hadis ni, iaitu adakah niat di sini sebagai ma'rifah, satu benda yang bersifat perlu dijelaskan, ataupun sebagai nakirah, iaitu boleh diumumkan. So itu saya tak nak sentuh. So, cumanya hadis ni menjadi satu hadis yang ditunjang kepada kefahaman para ulama berkenaan dengan niat ataupun clarity dalam kita melakukan sesuatu. So itu ialah asas ataupun pasak yang kita belajar daripada hadis ini, yang moga-moga membantu kita untuk memahami konsep hidup bertujuan di dalam Islam, yang menjadi satu pasak kepada kegembiraan ataupun kebahagiaan yang sifatnya by product itulah.
Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Dan salah satu benda yang kita nampak dalam Quran juga, antara hidup bertujuan yang disampaikan oleh Allah Taala ialah bila kita hidup dalam keadaan bekerja setiap hari, berusaha setiap hari, biasa kita meneruskan dan membangunkan sesuatu setiap hari. Contoh macam kalau kita jenis masak kat rumah, bila kita masak, contohnya masak nasi daging. Masak nasi daging, kadang kita gabungkan sebut kurma dengan sebut biryani. Ada waktu kadang kita letak sebut kurma je. So waktu kita buat tu, kita rasa macam, oh dah jadi, kali pertama jadi. So adakah kali kedua confirm jadi? Tak juga. Adakah kali ketiga confirm jadi? Tak juga. So dia ialah memerlukan satu benda yang sifatnya constant. So contohnya macam ada orang yang jenis tak datang kelas, tapi dia boleh score. Tapi ada orang yang hari-hari datang kelas. Cuba jumpa lagi dia punya share, jumpa lagi dia punya cikgu. Tapi dalam keadaan yang bila dia selalu pergi kelas pun, dia selalu tak boleh nak accept. Siapa yang lebih bahagia sebenarnya? Secara asas byproduct yang akan kita nampak, orang yang tak usaha, dia rasa macam dia boleh tenang dan aman. Tapi secara hidup bertujuan, purposefully, siapa yang lebih mengisi ruang? Jawapannya orang yang berusaha kan? Kerana dia ialah orang yang mengisi makna pada pelajaran tu. Iaitu orang yang bersusah payah dan cuba untuk acquire knowledge walaupun dalam keadaan yang susah, tapi dia buat secara konsisten. Yang seorang ni pula dia tak pergi. Dia tak pergi kelas, dia rasa macam enjoy saja. So walaupun dia rasa macam dia bahagia, macam dia buat sikit, dia boleh dapat banyak, dan dia menamakan benda tu sebagai barakah, it's okay, ikutlah apa nak namakan. Cumanya yang penting kita kena faham yang dia tidak hidup secara purposefully. Dia tidak sampai kepada tujuan, kepada pelajaran itu sendiri. Dan insyaAllah kuliah-kuliah ini akan membawa kita kepada kelas yang terakhir lah untuk Wheel of Zikra yang kedua, iaitu belajar menjadi bahagia, yang menampilkan Ustaz Azizal Abdul Jamil secara online dari Ireland, dan juga tiga orang penyampai di sini, Ustaz Fakhri, saya sendiri dan juga Muzuza. Ustaz Azizal akan menjelaskan kepada kita dalam kelas nanti bagaimana belajar untuk bahagia dalam sengsara. Mengambil topik-topik seperti macam mana Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjadi hamba, ketika menjadi seorang yang duduk dalam penjara, ketika dituduh macam-macam, macam mana dia boleh kekal tenang, kekal dalam keadaan dia hidup okey, walaupun hidup dia banyak gelora dan orang mengutuk dia macam-macam, ditinggalkan ataupun dibuang oleh adik-beradik sendiri. So ada banyak cerita-cerita yang akan dibahaskan daripada perspektif macam mana dalam keadaan kita memang bukan secara subjektif, sebab ada je kesengsaraan yang sifatnya subjektif. Maksudnya boleh je pandang benda sebagai bahagia, boleh je pandang benda sebagai sengsara. Tapi ada benda yang memang secara objektif, benda tu memang sengsara. Benda tu memang susah, benda tu memang tak okey. So bagaimana untuk memastikan secara dalam hadis Nabi dan juga dalam ayat Al-Quran yang membantu kita untuk kekal tenang dan cara pandang kita terhadap sesuatu dalam keadaan kita sengsara. So juga akan dibahaskan dalam kelas tersebut, dan antara pembincangan falsafah yang akan dibahaskan pada sesi tersebut ialah existentialism lah, ataupun kita sebut sebagai existential crisis, iaitu keadaan waktu di mana kita mula mempersoalkan siapa aku, nak pergi mana, kenapa aku macam ni. Persoalan ni kadang-kadang muncul kerana kita bezakan sikit. Dia ada dua, essentialism dan juga existentialism. Existential, dia datang existential, kewujudan, keberadaan. uh, Essentialism datang pada essence, iaitu makna ataupun substance dalam diri sesuatu tu. So dia ada dua jenis jalan, iaitu ada sebahagian orang berpegang bahawasanya bila kita lahir, kita ialah orang yang existentialism. Maksudnya ialah orang yang lahir dalam keadaan dia blank, kosong. Maka kita lah isi ruang itu untuk hidup macam mana. So bila orang hidup, contoh macam di barat, bila dia lahir, dia keadaan dia tak tahu apa. So masing-masing akan explore untuk capai apa. Tapi akan ada satu fasa dalam hidupnya dia akan rasa macam dia dah blank balik, dia dah kosong balik. Kalau essentialism ialah satu kefahaman bahawasanya kita lahir dalam keadaan sudah diisi dan diberikan ada purpose yang perlu kita isi. So dekat situ yang kita tinggal cuba untuk komit dalam hidup, pergi ke arah tu. So juga akan dibahaskan dalam sesi kelas nanti berkenaan dengan kenapa di zaman ini orang semakin susah untuk bahagia. Kenapa media sosial, pergelutan dalam sosial media, pergaduhan, pertunjukan dalam sosial media menyebabkan kita semakin tidak bahagia. Dan kenapa perlu untuk kita menjadi kelompok-kelompok yang menjadi bahagia. Sebab bahagia ataupun happy dengan apa yang kita ada depan mata ialah sebuah sunnah Nabi SAW.
Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk senyum, untuk berdamai, untuk lapangkan diri. Dia satu sunnah. Tapi kadang-kadang kita jadi orang yang semakin drowning ataupun semakin memperdalamkan kesedihan. Kadang-kadang ada orang yang berniat baik untuk menjadi orang yang empati, tapi ada juga bahagian yang kita panggil dalam psikologi, iaitu kadang-kadang pertemuan antara orang-orang yang tengah drowning dengan orang yang drowning, orang yang dah tenggelam. Dia makin menenggelamkan, dia bukan makin bersama dan naik ke atas. So dia ada unsur-unsur yang menyebabkan kenapa benda tu berlaku dan kenapa benda tu kadang-kadang di zaman ini menjadi satu benda yang sangat krusial dan macam mana kita nak selamatkan khususnya kawan-kawan sekitar kita yang kadang-kadang makin bergaduh siapa yang makin derita. Makin bergaduh siapa yang paling derita. Siapa yang paling derita dialah yang jaya. So, something yang macam contoh kalau let's say ada orang kata aku kena teruk macam ni. Aku lagi teruk lah. Benda ni tak cukup teruk. So dia jadi satu perlawanan. Kalau dalam Japanese punya falsafah dan juga yang mengaitkan dengan Adler punya falsafah atau psikologi, dia akan tarik benda sebagai gabungan antara inferior dan juga superior bergabung. Derita ataupun direndah-rendahkan, dia jadi satu inferior. Tapi memenangkan siapa yang paling derita, ialah superior. So superior ialah kita cuba untuk lebih tinggi pada orang lain. Inferior ialah kita rasa macam kita rendah pada orang lain. So bila dia bergabung, dia jadi satu unsur yang kita cuba untuk menang. Kalau kita tak boleh menang dalam achievement kita ketika dewasa, kita menanglah dalam derita-derita kita. So itu menggabungkan antara dua benda itulah, iaitu orang yang dan duduk dalam keadaan inferiority yang lama, tapi dia masih nak dapatkan superior tu, so dia akan gunakan apa yang ada kat tangan. So itu juga ialah satu perwujudan yang kita nampak dalam falsafah yang kita akan bahaskan juga dalam kelas nanti. Masih boleh mendaftar. Boleh tekan je yub.la/selfworth ataupun pergi dekat kita punya Instagram ataupun dekat kita punya website zikra.my untuk daftar kelas tersebut. Dan pada hari Sabtu ni insyaAllah kita ada kelas choosing partner yang ketiga. So kita dah selesaikan dua siri. Siri pertama kita bahas berkenaan dengan konsep perkahwinan dengan Hafiz Faiz. Kelas yang kedua kita bahaskan dengan konsep ta'aruf. Dan yang ketiga kita akan bahas berkenaan dengan perceraian. Yang topik ni bagi saya susah. Saya personally sangat-sangat berdebar lah untuk sesi pada hari Sabtu ni. Sebab kita bercakap satu benda yang sangat-sangat menyentuh banyak senario. Tetapi saya cuba untuk laksanakan juga di atas amanah untuk kita menjelaskan surah Al-Talaq dan juga beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Tahrim dan juga surah-surah yang lain berkenaan dengan perceraian supaya kita dapat memperjelaskan apa sebenarnya konsep perceraian dalam Islam, dalam Al-Quran, dan cuba untuk membuang mitos-mitos yang selalu dipegang oleh orang-orang kita bila bercakap tentang perceraian, supaya kita dapat membersihkan benda itu, menyelamatkan orang daripada perceraian dan juga membuka ruang jika orang perlu bercerai uh, di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya tutup sesi kelas pada hari ini, saya buka lah kalau dia ada soalan. Silakan. Baik. Ada soalan datang iaitu kadang-kadang kita tak tahu purpose kita dalam hidup ni cuma follow the flow. Tapi setiap hari perbetulkan niat apa yang kita buat kerana Allah. Tapi macam cuma setakat itu saja tapi tak tahu apa ke depan atau purpose kita. Apa perlu buat? Okey. Ada satu persoalan yang perlu ditanya kepada diri kita. Um, saya selalu mendengarkan benda ni dalam beberapa lecture oleh guru-guru saya dan juga beberapa speaker-speaker yang dan saya suka untuk kongsikan, iaitu cuba cakap ataupun cuba ada waktu untuk dalam diri kita. Cuba sebut apa yang kita nak capai. Tapi dia bukan hanya achievement base. Sebab achievement base ni ialah satu benda yang kadang-kadang kita kena cuba untuk negotiate lah. Cuba untuk negotiate. Tapi kita kena ada satu benda yang apa yang kita tak boleh negotiate langsung. Tu kena tahu juga. Sebab kadang-kadang kita tak kenal diri kita. Ada orang ditanya macam apa benda yang kau tak boleh negotiate. Aku tak tahu. Contohnya macam baru ni ada kelas choosing partner.
Saya perasan ramai orang yang macam tak tahu nak tulis apa bila Aiman Azlan kata apa kriteria minima untuk seseorang yang belum kahwin. Dia kata kriteria minima kepada orang yang dia nak kahwin. Seorang cakap, apa maksud kriteria minima? Iaitu benda yang dia tak boleh negotiate. So dia macam fikir, ada sebahagian orang mungkin rokok, satu. Yang kedua, solat. Lepas tu macam, yang lain tu macam, apa eh? So akhirnya kadang-kadang kita tak tahu yang sebenarnya kita nak apa. Akhirnya tu yang kita jadi orang yang macam memilih tu macam, tak, rupanya bukanlah luar. Bukanlah. Sebab kita tak tahu, tak kenal diri kita. So, pertama ialah saya cadangkan untuk kita kena ada ruang yang Imam Al-Ghazali selalu sebut sebagai muhasabah, hasibu anfusakum, iaitu mengira-ngira dan melihat diri kita. Dan Imam Ghazali juga kenyataannya ini seperti menjurus kepada belajarlah menulis jurnal. Imam Ghazali tak cakap macam ni. Tapi Imam Ghazali punya penjelasan berkenaan dengan konsep muraqabah, muhasabah dan sebagainya. Dia membawa kita kepada kena belajar untuk tulis jurnal supaya nampak pattern diri sendiri dan kita tahu nak capai. Yang kedua, saya suka untuk sebutkan berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Di hujung sebelum Nabi Musa alaihissalam wafat, kita tahu Nabi Musa tidak pernah mencapai kemenangan. Ada orang dia kata macam, bila dia baca kisah Nabi Yusuf, dia kata mungkin hidup kau macam Yusuf. Direndah-rendahkan, diolah naratif, dimanipulasi cerita, dituduh macam-macam. Tapi nanti kau akan ada di atas. Kau confirm ada di atas. Saya tak boleh nak kata cerita tu, saya tak boleh nak kata benda tu confirm berlaku kat semua orang. Kita tak boleh nak kata macam nanti kau confirm kat atas. Tak boleh cakap yang tu. Sebab Nabi Musa alaihissalam, secara pandangan fizikal ataupun material, sebelum tu lahir dalam kalangan duduk dekat istana. Tapi tak pernah dapat kemenangan kat ujung. Seorang Nabi yang paling disebut dalam Al-Quran, paling banyak disebut dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam. Dan digambarkan dalam sebahagian tempat seorang yang sangat-sangat sensitif, mudah marah. Bukanlah mudah marah tu maksudnya dia ada anger punya management, tapi dia seorang yang, bagi dia seorang yang sangat sensitif. Dia akan, bagi dia seorang yang bila merasai sesuatu, merasainya begitu mendalam. So di hujung hidup baginda alaihi salam, baginda tak dapat masuk pun ke dalam Palestin. Habis tu selama ni keluar daripada Mesir nak pergi mana? Palestin. Sampai tak Palestin? Tak sampai. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bercerita berkenaan dengan kewafatan Nabi Musa alaihissalam. Nabi bagi tahu jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Palestin cuma sejarak balingan batu ataupun lentaran batu yang kuat. Depan mata je, tapi tak boleh masuk. So macam mana Nabi Musa alaihissalam tetap hidup bahagia ataupun lapang ketika mana yang dibangunkan bertahun-tahun, puluhan tahun untuk selamatkan orang lain, akhirnya tak berjaya depan mata. Mengolah makna hidup. Iaitu makna hidup Nabi Musa alaihissalam bukan pada masuk Palestin, tapi pada menjaga Bani Israel. Dan kalau bonus dapat masuk Palestin, masuk. Sama juga macam orang-orang yang berjuang untuk Palestin punya kemerdekaan sekarang. Kalau makna hidup kita ialah dia kena berlaku dalam within 2 years, 1 year, ataupun dalam 5 years, saya risau kita akan kecewa. Dan kita tak akan bahagia sepanjang daripada kita punya usaha. Tapi kalau let's say kita meletakkan bahawa sendirilah satu benda yang panjang dan mungkin dia bergerak lama dan makna hidup tu ialah selagi aku hidup akan kau usaha, maka dia masih boleh bahagia dan senyum ketika mana benda tu tak berlaku. So itu antara benda yang kita boleh faham secara jelas lah berkenaan dengan macam mana kita nak. Sebab tak semua benda kita boleh follow the flow. Ada waktu kita dah kena keluar sikit. Sebab kita kadang-kadang kita kena ada sedikit keberanian untuk menukar arus kehidupan kita lah. Kalau let's say kita melihat hidup kita makin bermasalah. Wallahualam. Saya rasa itu saja kot. Saya kata tadi 40 minit. Sekarang ni dah beda pukul 9. Dia tak perasan. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak tuan-puan yang berada di Zikra Space dan juga yang sertai secara online. Kami minta maaf, memang ada masalah sikit pada audio kita di online. Kita ada isu dari sudut mic. Sebab tu dia ada sedikit bergema sikit. Saya minta maaf. InsyaAllah kami akan selesaikan masalah ini segeralah supaya tidak berulang pada kuliah yang lain. Terima kasih semua. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.